Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak buat aktiviti kolaborasi tadi kan? Apa yang kita bincang? Ingat tak? Fardu kifayah. Okay, fardu kifayah. Fardu ain apa? Kesan, ya betul. Kesan fardu kifayah dan fardu. Okay, so sekarang ni Ustaz nak kekalkan dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan pertama kumpulan perempuan di hadapan, dan kumpulan yang kedua perempuan yang kat belakang. Itu lagi kumpulan ketiga. Okay, so hari ni kita nak buat sedikit kuis yang ringkas saja. Yang senang-senang je insyaAllah. So macam mana nak tentukan turn? Kita buat secara macam ni lah. Ustaz nak wakil kumpulan bangun. Okay, Ahzah, Asma dan Nabil. Okay. Okay, maksudnya turn kita punya jawab soalan akan jatuh kepada kumpulan pertama, dan seterusnya kumpulan kedua dan lagi kumpulan yang ketiga. Okey, duduk balik. Okey. So, kumpulan pertama kita nak tentukan turn. So, paling cepat yang itulah. Tu dia. Ya, okey. Dalam dekat number ni dia ada soalan. So, awak kena pick number. So, ikutlah. Ada soalan tu 2 markah, 4 markah dan 3 markah. So berdasarkan aktiviti kolaborasi tadi, kumpulan satu kat sini kan, kumpulan kan, kumpulan sini dapat 8 markah, dan kumpulan kedua belakang dapat 7 markah, dan kumpulan 3 lelaki pun dapat 7. So beza 1. Okay, tanpa membuang masa, minta wakil kumpulan satu. Okay, cuba pilih nombor soalan. 9 lah. Okay, cuba jawab. Fardu ain. Saya kena jawab. Ataupun wakil kumpulan lain nak jawab. Berdiskon tu. Boleh? Jadi kan kita amalan fardu ain dan fardu kifayah pada fardu negara. Okey, saya menjawab. Okey, baca soalan dan bagi tahu jawapan. Okey, nyatakan 2 kesan amalan fardu ain dan fardu kifayah kepada negara. Yang pertama, negara akan aman harmoni. Okey. Kedua, negara tidak berlaku penindasan. Penindasan. Ada poin lain? Macam sama aman harmoni penindasan. Negara akan Islamik. Islamik. Negara akan Okey, boleh bantu? Okey, Hani, sila. Pembangunan ekonomi negara dan berkesan. Okey, betul. Kenapa negara Islamik salah? Tak sempat. Okey. Soalan yang seterusnya kumpulan belakang. Pick satu number. 7. Kumpulan 7. Okey. Baca soalan dan jawapan. Boleh jawab? Apa bezanya fardu ain dan fardu kifayah? Okey. Fardu ain ni kewajipan untuk individu. Kalau fardu kifayah tu terlepas kita punya kewajipan kalau dalam kumpulan tu dah ada yang buat. Okey, betul. Okey, kumpulan lelaki. Bila satu number? Satu. Apakah maksud fardu kifayah? Ali kena jawab juga. Jawab. Nabil. Kita jawab. Pasal fardu kifayah, perpaduan yang diturunkan kepada satu kelompok. Okey. Satu perpaduan tersebut jika ada seorang yang memenuhi. Okey, betul.
Jadi 2 markah untuk kumpulan lelaki. 2 aja. Seterusnya 10. 10. Ambil AI lah. 10. Okey. Berikan 3 contoh amalan fardu ain. Yang pertama menuntut ilmu, okey. Berpuasa di bulan Ramadan. Okey, berpuasa itu. Betul. Okey, Ustaz nak open kepada kumpulan next. Kalau tadi kumpulan tadi sebut contoh amalan fardu ain, dia cakap menuntut ilmu, lagi berpuasa, satu lagi solat fardu. Kalau ketiga-tiga tu merangkumi apa? Dalam perspektif Imam Al-Ghazali yang Ustaz dah sebut. Dalam fardu ain, Imam Al-Ghazali bahagikan kepada 3. Ingat ke tak? Ingat? Okey. Kumpulan lelaki ataupun perempuan belakang. Tak ingat? Perbuatan Al-Fi'lu. Okey, kumpulan belakang. Pick satu nombor. Okey. Boleh. Tak boleh lah, tam ni kita bagi ni. Tak boleh lah. Suruh apa wakil salah. Okay, kumpulan lagi. Bila lah yang banyak markah sikit. Cepat. 5 markah. Menuntut ilmu adalah fardu ain atau fardu kifayah? Tergantung kepada ilmu tersebut. Okey, sila jawab. Jawab dengan jelas. Ustaz tambah satu lagi markah. Okey, dengar. Kalau melibatkan perkara-perkara yang fardu ain, Okey. macam apa rukun Islam apa semua, itu memang fardu ain lah. Itu wajib. Cuba bagi contoh. Contoh nak solat. Nak solat kena ada ilmu untuk baca Al-Fatihah. Okey. Kena ada orang baca apa semua. Okey, itu kewajipan dia adalah wajib. Okey. Lepas tu menuntut ilmu dia akan jadi fardu kifayah. Bila mana ilmu contoh ilmu sains, teknologi so on. Tetapi ilmu sains, teknologi so on tu walaupun dia fardu kifayah, tapi dia akan jadi fardu ain kepada ahli. Oi, Tak maksud tu mana? paling jelas. Okey. 5 markah Ustaz bagi. Boleh pula begitu. Okey, Ustaz buka dekat perempuan sama ada depan atau belakang. Dalam ilmu fardu kifayah, Ustaz dah bagi tahu ada 2 pecahan menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Saya tak. Kalau tak boleh jawab, saya bagi muat. 5. Tak, 5. Bulan mana? Dalam ilmu fardu kifayah, Dah tak berkira lah. okeylah. Dalam ilmu fardu kifayah, Imam Al-Ghazali bahagikan kepada 2. Apa? Dunia dan akhirat tu. Untuk syariah. Salah sikit. Okey, sekarang tu apa? Kami. Memandangkan kita dah cukup satu ni bulan.
Saya rasa itu saja. So kalau 8 15 20